Ini cerita 5 dinar dekat tangan saya ni. Ini berat dia 21.05 gram. Dulu saya keluarkan bulan 9 tahun lepas, tahun 2024, harga dia dalam 8,200 sahaja. Tapi hari ni tuan-puan, harga dia dah mencecah hampir RM11,000. Boleh buat apa 5 dinar ni? Kalau kita kumpul 3 keping, kita dah boleh berkahwin tanpa hutang. Kalau kita kumpul 5 keping, kita boleh cukupkan deposit rumah pertama. Dan bila kita ada 6 keping, kita boleh cukupkan at least 6 ke 12 bulan gaji kita supaya kita boleh survive. Kalau contoh kita diberhentikan kerja, kita terpaksa nak tukar kerja, kita terpaksa cuti, tak boleh bekerja, duit ni lah dapat menampung untuk kita hidup waktu kita tak boleh nak bekerja tu. Dan bila cukup 6 keping, 5 dinar ni kita boleh cukup kos untuk pendidikan anak-anak kita. Dan yang terakhir, bila kita dah ada 30 keping, 5 dinar ni dekat tangan, kita boleh cukupkan kos persaraan kita. Jadi sangat-sangat penting matlamat yang jelas supaya kita tahu kita nak simpan berapa keping, supaya kita tahu berapa keping kita kena cukupkan. Nak cukupkan 5 dinar ni dekat tangan, bermula dengan menabung sedikit-sedikit dekat e-commerce Gap. Kita boleh mula dengan serendah 100 ataupun 1 gram. Boleh follow saja step by step dekat pin video saya.